tegaskan sekali lagi, tidak ada PAS. Bila orang kampung Bukit Pala susah, bila orang Bukit Pala tersepit, datang jumpa saya yang uruskan. Habis PAS lari, habis PAS apa ada. Kurang ajar punya PAS. Saya paling tak suria. Kalau berani cakap, berani cabar, terima cabaran saya. PAS kurang ajar. Saya pengurusi Persatuan Penduduk kampung ni. Bila susah, bila tersepit, bila ada masalah, jumpa saya. Kurang ajar punya PAS. Saya dah kasih peluang untuk duduk buat ceramah, bukan kutuk, bukan hina. Kurang ajar. Memang orang cakap parti PAS itu parti setan. Jangan gunakan agama, jangan bertopengkan agama. Kita cari pengaruh, kita jadi pemimpin kerana nak membela rakyat, nak bekerja untuk rakyat, bukan menghina orang, bukan mengaibkan orang. Kurang ajar. Saya cabar PAS sana. Saya dah kasih peluang duduk untuk ceramah, bukan menghina orang kampung, bukan menghina pemimpin. Sial betul PAS ni. Saya boleh ambil tindakan yang lebih keras